So inilah dia, bumi Mauritania. Sini lah kehidupan di Mauritania, di markas. Dia tengah buat macam tu je. Di markas dia 2 tingkat. Yang belah kiri ni baru buat menara dia. So kalau tengok suasana Mauritania memang maif. Video apa? Video. Okay. So inilah Mauritania. Pada pasir Sakhra Hamra. So insyaAllah doa. So malam ni tidur luar masjid. Ni masjid, tidur dalam kelambu, beratapkan langit. Sebab sekarang musim panas. Masya Allah. Tu pada pasir. So alhamdulillah ini kita masak di bumi Mauritania. Tengok simple je. Masak daging nampak kan? Kari daging. Guna bahan apa yang ada. Guna rempah-rempah diorang ni. Dengan ni lah, kari daging. InsyaAllah. Tadi kita orang dah rasa. Alhamdulillah Allah bagi sedap. Nampak? Zoom sikit. InsyaAllah Allah bagi sedap ya. InsyaAllah. So ni rumah ketua, kita panggil YB ke Perdana Menteri tak tahulah, tapi dia kata ketua lah kat sini. So ni punya pejabat, macam kita pejabat Putrajaya, ni dia pejabat dia. Ni bank, Central Bank Mauritania. Masya Allah. Yang tu Parlimen, Parlimen. Kalau perasan. Okay, so hari ni kita masak tom yum, tapi tom yum putih lah. Okay. Hitam dia pada. Allah. Ini pun daripada Malaysia. InsyaAllah. Kalau dah ada jabat, briefing. Okay, dah siap dah. Okay lah. Tom yum soup. Tom yum soup, tom yum soup.
المناظر ما هي جيدة. المناظر الحسنة. المناظر ما هي جيدة. So ini masak kurma pula. Allah sedap. Kita masak kurma. Itulah kurma Mauritania. Semua goreng sikit. So alhamdulillah kita hari ni dekat Nouakchott di Shatil Bahar. Alhamdulillah kita selepas 2 minggu tashkil, jadi kita ke sini kejap. Alhamdulillah, tengok ombak dia boleh tahan. Nampak pantai dia cantik. Okay. So kalau tengok belakang tu lah rumah-rumah dia. Orang ke sini. InsyaAllah nanti kita update. Tengok ombak dia. Oh, nampak. Belum. الآن نحن في شاطئ البحر في منطقة نوشاط. الحمد لله انظر هنا ما شاء الله ماء جميل، لونه جميل. كثير من الناس يذهبون هنا ما شاء الله. شوف هذا ما شاء الله ما شاء الله. هذا الآن في الصباح في الساعة 7:30 هكذا. Lisa ada dekat. Makan. Oh, dia nampak ah. Kena citu air. Ya Karim. Jadah ni bukan orang besarnya. Air. Macam inilah masjid. مداولات وإلى بصالح. هناك حدود مالي، هناك صحراء، لا يستطيع الحمار أن يذهب، يشترون إبل. الجماعة عندها أما حمار لا يستطيع أن يمشي. لا يستطيع. يعني صعب. صعب. الإبل يستطيع يمشي. نعم الإبل ما يستطيع. اسمه هذا المكان؟ كن بصالح. كن بصالح. يمكن نستطيع نرى في يوتيوب موجود؟ لا عرفت الهواتف جيدا. Ini keadaan di markas Mauritania. Malam markas dia penuh. Ada dak yang besar tapi penuh. بارك الله فيكم. والقرآن والإفراد وما يدوي إن شاء الله منظور الناس. تعجيل شخص. غرض حياة الصحابة بارك الله فيكم. حياة الرجال. الرجال اختارهم الله لصحبة النبي إن شاء الله. غرض. مقصود حياة الصحابة رجال حياة. مركز في العيون. ها؟ So perjalanan daripada Nouakchott nak ke Layun. So berhenti kejap nampak. Oi gersang. Tak ada tanda. Mana?
Pada juz 19 dah nak habis dah. 28. So kita dah sampai, tak tahu apa nama tempat bakar bukit-bukit. Sinilah kehidupan kehidupan apa di Mauritania. Oh, memang dalam mujahadah sosial miskin. Suasana makan dekarin restoran open diorang, nampak makan kepala kambing. Licin sekali otak. Oi, pandai makan lah. Mata, hidung, lidah. Masih ada gazal. Sini diorang makan restoran. Nampak dapur dia. Steady bak. labas. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Antumul Arab. Itu Aulad as-sahaba. 10. Oh, kita keluar daripada markas. Kita amalkan dengan istiqamah dan berterusan, maka Allah akan memberi pahala yang besar. So alhamdulillah. Sekarang ni kita ada dekat mana nama ni? Masjid Souk Mauritania di di Laayun. Masjid Atiq ni antara masjid terawal dekat Laayun. Sekarang dah masuk musim sejuk sikit. Sini lah jalan dia. Anaknya Pasir. Bukan pasir. Dia itu ya kena ni. Inilah keadaan Mauritania. Inilah rumah dia. Simple dia. Dah sampai dah bukit. Ya Saria Al-Jabalul Jabala. apa doa dia? Ya Saria Jabal. So dah sampai atas bukit di Laayun. Macam ni lah. Alah, ini masjid. Masjid kita orang duduk tu kat mana sana ada lah ni. Alhamdulillah. Sekarang masuk musim sejuk, so kulit dia dah macam menglepas sikit. Seluruh Laayun. So ni tadi bandar di Laayun, boleh tengok pusing. Nampak. Sekarang kita berada di puncak bukit Laayun. Ni je lah dia pada pasir bukit Mauritania.
InsyaAllah. Yang penting kita niat sampai untuk usaha agama. Wow, banyak bukit-bukit ni je, apa je, rumah dia pondok je. Sini kemajuan mundur lah, macam 50 tahun dulu Malaysia. Allah. So doakan InsyaAllah semoga jemaah dapat teruskan InsyaAllah. Zup. Aku sebut zup pula. Aduh. Kalau kau telefon orang ni, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, Alhamdulillah jemaah kami punya Mirsa Ustaz Zainal Abidin. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kami sudah sampai di Mauritania. Dan kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allah, setiap hari kami buat usaha dakwah di sini. Dan orang tempatan sangat suka jamaah daripada Malaysia. Dan Bania Takaza, Bania Muqtadiyat yang kami sangat mengalami di sini di Mauritania. Dan kasih tolong hantar lagi jemaah di Mauritania lagi, insyaAllah. Tiga. Nak cakap apa? Cakap. Oh, cakap. Ulang. So Alhamdulillah kita kat Mauritania. Nampak belakang tu. Masya Allah. Alhamdulillah. dengan izin Allah Ta'ala, Masya Allah. So nanti boleh hantar lagi jemaah ke sini. Nusrah kerja bagus, semua bagus. Mujahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So kita Iraq Mauritania. Bukit. Okay, insyaAllah. So inilah dia lepas istimewa 7 bulan ni. So saya nak kampung dulu. Tender ya. Tanda kat luar nampak. Pagar masjid macam tu, pakai kayu. Para pasir tengah-tengah. Jadi nak masuk sini dekat sejam. InsyaAllah. Memang Mauritania. Mauritania. شروط الامتحان اساتذه وبرنامج ومراقب وفتره زمنيه. الاساتذه يقعدوا يدربوا برنامج وبرنامج يطلعوا فاهمين ده. Counter. Wow. So ada unta. Macam tu je unta kat tengah-tengah jalan. Unta kat tengah jalan dekat Mauritania. Tak ada dekat tempat lain. Habis budak main bola. Inilah dia Mauritania. Aklabas. Okay.